Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Khamis 30 hari bulan April 2026 Masihi, sama dengan 12 Syawal 12 Zulkaidah 1447 Hijriah. Seperti biasa sekarang pukul 6:12 petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Selepas pada buat video daily report kemarin, saya terus keluar pergi ke mana keluar seperti biasa lah kot. Mana mari? Pergi pasal akal di Babagai sikit. Sebelum tu singgah kedai tu, singgah rumah tu lah, singgah rumah mana? Rumah tu lah. Mahathir Mohamad. Tu lah. Kasmoni Nawi bagi ke hadiah birthday untuk anak dia, anak bongsu dia tu, nama Isan Irfan. Jubah tu lah, jubah baju t-shirt Naruto dan juga jubah Sagemot tu, dan juga senjata tu, dan juga rambut hak saya pakai kalau gaya dulu saya beli stok banyak kali tu kan, rambut kuning tu, rambut topi tu. Lepas sebelum tu singgah situ kejap, lepas tu baru pergi ke pasar akal beli barang tu, beli dah barang makan gini lah. Kat beli coklat ke beli gitu. Lepas tu balik ke sini, terus balik ke rumah, balik terus mandi, siap-siap mandi, terus pergi ke ni lah, semaya Zuhur, semaya Maghrib. Lepas semaya Maghrib tu terus pergi ke masjid, untuk semaya Isyak berjemaah. Lepas tu ada kuliah, biasa ada kuliah hari Rabu malam kami ni ada kuliah Maghrib. Lepas tu dengar kuliah Maghrib gitulah. Lepas sudah kuliah Maghrib tu seperti biasa lah, ada mengajar tapi saya tak mengajar, ada 2 malam dah. Hari Selasa sekali, lepas tu hari Rabu kemarin pun tak mengajar kot, tak mengajar kot. Lepas tu saya terus pergi ke singgah, terus pergi ke mana, ke Kedai Fikri dah, untuk main Facebook seperti biasa lah. Lepas tu balik petang ni tak di mana dah sekejap nak pergi tu Syirah Nova, tak apalah, kita ajak mula. Okay, lepas tu saya terus pergi tu, lepas tu balik malam tadi dah ada pukul 1 baru balik. Ngatuk jadi linglong gitu. Lepas tu kan itu pula bangun pada pukul 6:42 pagi, bangun mandi sembahyang subuh, makan sarapan. Lepas tu ngatuk pula dah pada pukul 8 tu, ngatuk sambung tidur. Bangun pukul 10, tepat pukul 10 pagi bangun, barulah keluar pergi Kedai Fikri, minum pagi seperti biasa. Lepas tu ambil besi teh dia tinggal tu, pergi jual ke Kedai Fikri. Lepas tu terus balik ke mai sini balik. Lepas tu tak ada buat apa-apa dah tu. Semai Zuhur pada pukul 3, main Facebook itu, ngedit video sikit lah, ada sikit tak selesai lagi. Sambung semaya lepas tu semaya Zuhur pada pukul 3 petang. Lepas tu balik main Facebook, balik tu ngatuk pula pada pukul 4 tu, ngatuk balik sambung tidur pula. Bangun ni dah ada pukul 6:48 pagi petang. Bangun tu terus bangun mandi terus lepas mandi terus mai asar. Lepas tu pukul 10 tu mari sini. Ni 12 ni terus buat video daily report ni. Okey, saya sekali saja untuk video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.